Ada satu bunyi hasil kan. Satu tengah. Ini tandanya muda. Hingus-hingus saya kata. Berada di kampung 3 hari 2 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay geng, seperti biasa geng, kali ni aku tak casting geng. Aku berada di kampung 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam Jadi bateri tertinggal geng. So kamera ni ada bateri satu bateri. So jadinya tak cukup lah, bateri tak cukup. Ini pun nak habis dah ni, berapa persen lagi tinggal. Aku tak buat rakaman lah, tak buat. Jadi jadikan konten tu tak ada lah. Sebab dia hasil dia, aku pergi mendapatkan hasil je, tak dapat rakam lah. So kita tengok hasil je, dapat tengok hasil je. Okay, hasil dia ni geng. Tu dia hasil dia. Satu guni geng bawa balik. Satu guni. Kita tak mancing, kita menjala hari ni. Tu dia, okay. Kita tengok hasil je ni. Tengok hasil dia macam mana. Okay, stay tune. Nanti kita tengok hasil. Dia satu bunyi hasil kan. Satu bunyi, okay. Pisang pun ada, nanti kita bawa balik. Pisang ada, kelapa pun ada, fresh kan. Ni kelapa muda ni kan. Ni tengok. Ini tandanya muda. Hingus-hingus saya kata. Balik kampung ini dah aktiviti dah. So ada berapa? 1, 2, 3, 4 biji. 1, 2, 3, 4 biji kelapa muda ni. Kita nak tengok hasil kan. Okey, ni hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil dia ni kan. Okey. Dia hasil dia. Hasil menjala lah geng. Mancing tak ada umpan geng. Hasil menjala. Okey, kita tuang dalam ni geng. Kita tuang dalam besen ni geng ya. Kita tengok hasil. Okey. Okey. Kita letak air dulu. Lepas tu baru kita letak ikan. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Dia. Bukan keleng-keleng. Bukan keleng-keleng geng. Tengok tu geng. Lompat-lompat geng. Lompat-lompat. Dia. Melompat-lompat. Okey, ni puyuh geng. Telapak tangan. Okey, puyuh kita sing kat sini. Lompat. Ya Allah. Puyuh geng. Okey, tu puyuh, nak cerita puyuh ni. Nak cerita sepat siam geng. Sepat siam geng. Telapak tangan. Itu sepat siam. Kira termakang pun 5 jari geng. Tapak tangan juga termakang. Tapi dia keras. Rezeki Allah geng. Khazanah Allah. Ni. Hidup lagi geng. Sepat siam. Ni puyuh. Puyuh besar geng. Tapak tangan banyak geng. Okey. Puyuh. Selat pun ada. Khazanah Allah. Keras. Pak siam. Tu dia. Musim kemarau geng, bukan apa. Musim kemarau ni aktiviti aku sering menjala atau menjaring. Tu je lah. Ni kecil sikit puyuh. Aktiviti dia. Okey. Dah keras lah geng. Panas sini je. Tak hujan lah. Seminggu tak hujan lah geng. Tempat korang macam mana, hujan ke? Kau hujan ni. Ini tak hujan ni. Kat Perak ni panas lah. Musim ni lah, menuai padi. Musim menuai padi. Kecil. Mula-mula kecil-kecil lah, dia datang turun. Jumpa pot sebenarnya. Jumpa pot baru dapat yang besar.
tu dia. Kita nak share kepada korang semua lah. Inilah aktiviti saya. Kita berada di kampung. Ini goreng garing-garing sedap yang manis-manis geng. Manis-manis. Okey. Itu saja. Okay, alright. Ini hasil dia. Ini hasil dia tak seberapa lah. Ni puyuh besar tu. Spot. So kita nak siang. Hasil besar-besar ni kita siang fresh. Nanti kita goreng terus. Okay, alright. Barakan hasil je. Bateri, tertinggal bateri. Itu yang masalah dia. Kalau bateri ada, buat rakaman tadi, konten. Okay, jumpa lagi nanti next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Masih menjala lah geng. Mancing. Lompat-lompat geng. Lompat-lompat. Tu dia. Lompat-lompat. Okay, ni puyuh geng. Telapak tangan. Siam ni. Sepak siam geng. Telapak tangan. Termakang. 5 jadi geng. Telapak tangan juga termakang. Gila. Petala langit seru namanya, 7 petala bumi kerundakannya, keris sakti